Saya nak ucapkan salam takziah kepada semua ahli keluarga mangsa yang terlibat dalam kemalangan nahas melibatkan truk FRU di Teluk Intan Baru-Baru ni. Tak sampai seminggu, ada satu lagi kes kemalangan jiwa yang melibatkan seorang kaki tangan Jabatan Penjara Malaysia yang maut digilis lori simen akibat daripada masalah brek di persimpangan lampu isyarat di Air Keruh. Salam takziah juga saya ucapkan pada keluarga mangsa. Pada 2024, Malaysia mencatatkan 260 kematian akibat kemalangan yang melibatkan lori dan kenderaan berat yang lain. Ini menjadikan jumlah kedua tertinggi selain daripada pernah dicatatkan pada tahun 2019 iaitu 274 kes. Secara keseluruhannya, sebanyak 1,457 kematian daripada 3,500 kemalangan yang melibatkan lori dan kenderaan berat telah dicatatkan sejak Januari 2019 sehingga ke akhir tahun lepas. Dan sekiranya angka ini tidak cukup untuk menggerunkan anda dan kerajaan, berapa nyawa lagi yang kita nak lihat dan kita korbankan akibat daripada masalah teknikal daripada kenderaan berat yang tidak diselenggara dengan baik dan kurangnya pemantauan dan dasar yang boleh memastikan bahawa kenderaan berat yang digunakan di atas jalan raya betul-betul selamat untuk para pengguna jalan raya di Malaysia. Saya ingat lagi, semasa Datuk Seri Wee Ka Siong menjadi Menteri Pengangkutan, beliau telah meminda Akta 333 dengan mengenakan hukuman yang lebih berat kepada pemandu di bawah pengaruh alkohol, dadah dan mereka yang memandu dengan melulu. Saya yakin YB Anthony Loke dan Kementerian Pengangkutan Malaysia sekarang juga boleh melakukan pindaan yang sama dengan memperketatkan syarat dan dasar kepada syarikat-syarikat pengangkutan supaya melakukan penyelenggaraan dan pemeriksaan kenderaan berkala mengikut tempoh yang sesuai bagi menjamin kenderaan berat di atas jalan ini selamat untuk semua, khususnya pengguna jalan raya yang lain. Pada 7 Februari tahun ini, YB Anthony Loke sendiri telah meluluskan 3 lagi tambahan syarikat pemeriksaan kenderaan bermotor di Malaysia. Saya percaya dengan adanya tambahan agensi pemeriksaan kenderaan bermotor ini, maka tidak timbullah isu pemeriksaan kenderaan, khususnya kenderaan-kenderaan berat ini. Saya merayulah kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia, khususnya YB Anthony Loke, supaya meneliti dan memperhalusi keperluan untuk meminda dan memperketatkan peraturan sedia ada dan dasar-dasar supaya hukuman yang lebih berat turut dikenakan bukan sahaja kepada pemandu-pemandu yang cuai, tetapi juga syarikat-syarikat pengangkutan yang gagal menyelenggara kenderaan berat mereka mengikut masa yang ditetapkan. Walaupun ini sekadar mungkin cadangan daripada rakyat marhain, tetapi saya mewakili Kementerian Netizen Malaysia merayulah kepada YB Anthony Loke supaya terimalah cadangan dan juga melakukan sesuatu untuk melindungi nyawa rakyat kita yang tak berdosa ini. Dan saya yakin ini bukan isu politik, ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk membantu supaya kita dapat mengurangkan kecelakaan nyawa yang terkorban di jalan raya ini akibat masalah teknikal yang sepatutnya kita boleh elakkan.